Kalau tiap kali bangun pagi, tekak rasa berlendir, batuk tak henti-henti, nafas bunyi macam whistle, tu petanda awal paru-paru tengah tertekan. Jangan tunggu sampai teruk baru nak rawat. Punca dia bukan sekadar cuaca. Selalunya datang daripada lendir lama yang melekat, paru-paru tak bersih, keradangan dan udara kotor yang masuk setiap hari. Bila tak dirawat, dia boleh buat tuan-puan cepat letih, susah tidur dan risiko semput akan makin tinggi. Akar nafas ni dia salah satu herba yang memang terkenal untuk cairkan kahak, tarik keluar lendir lama, selesaikan batuk dan kuatkan semula sistem pernafasan. Ramai orang rasa lega dalam beberapa hari sebab paru-paru ni dia mula rasa bernafas balik. Bayangkan bila masalah tu hilang, tuan-puan boleh solat macam biasa, berjalan naik tangga pun tanpa rasa tercungap-cungap. Kalau tuan-puan nak capai hingga ke tahap tu, ambil akar nafas sekarang.